Alah, ayah tak percayalah cakap doktor tu. Tiba-tiba pula boleh cakap ayah kencing manis pula. Ayah bukan banyak sangat makan benda-benda manis. Doktor cakap ayah punya bacaan gula dah tak boleh baca dah. Dah sampai keluar nombor Roman. Apa tu? Kau pun tahu ayah bukan makan sangat benda manis-manis. Ayah kalau biasa yang ayah makan, durian campur mayonis. Kismis cecah gula. Lagi? Mana manis? Itu manis sangat tu. Tak boleh ya, ayah bayangkan kalau kata kena potong kaki macam mana? Ayah potong balik kaki doktor tu. Suka-suka nak potong kaki. Tak sakit. Ayah ada kencing manis. Tak adalah. Kau percaya sangat cakap doktor tu. Ayah yang cakap ayah dizzy, pening macam tu. Itu dia punya simptom-simptom. Aduh mak, bila pula ayah tengok cerita Simpson ni? Bukan. Doktornya dengar cerita kamu kena kencing manis ke? Aduh, dah rasanya doktor kencing aku ni. Enggak.